makna, doa indah dari surga. Assalamualaikum saudaraku semua, semoga Allah beri rahmatnya. Waalaikumsalam, jauh dengan gembira, damai selalu di antara kita. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Harap semua dalam keadaan sihat, sejahtera dan dirahmati Allah, insya-Allah. Okey. So hari ni hari berapa ya? Hari ni hari 6, hari Sabtu, 5 hari bulan. Sekarang pukul berapa? Sekarang dalam pukul 11 malam lah. Okey. So nampak tak kalau tengok bahan-bahan yang kat depan ni, hari bahan-bahan kat depan ni renca-renca meriah tau kan. Senang cakap daripada ujung sampai ujung. Daun macam-macam daun ada, nampak tak? Kalau tengok betul-betul macam-macam ada, yang tak ada rumput aja. Okey, tak, itu gurau, jangan marah. Okey. So hari ni kita ada janji kita nak masak bak kuteh, betul tak? Macam tu hari pun aku ada taruh kat apa ni video nak masak bak kuteh, tapi itu kita bikin next episode lah. So yang ini hari ni yang kita nak buat, kita betul-betul hari ni kita nak buat dua menu tau, dua. Satu dipanggil daging masak hitam ataupun daging macam black pepper, tapi banyak Melayu cakap daging masak hitam. Jadi kita go for nama tu daging masak hitam. Yang lagi satu yang kita nak masak adalah ayam masak merah, hari raya merah biasa. Okey, so bahan-bahan yang kat depan ni memang banyak, tapi kita go one by one. So sekarang kita masak daging masak hitam dulu. Jadi kita go for the renca-renca yang daging masak hitam dulu. Okey. So macam biasa, kat sini kalau tengok tu betul nanti kalau saya angkat sikit ni benda lah kat ni dua meriah tau ni, nampak ni. Kalau tengok tu betul daripada ujung sampai ujung, apa yang tak ada. Okey. Semuanya cukup. Kat sini ada bawang Holland. Kita ada bawang Holland. Kita ada bawang merah. Okey. Kita ada daun limau. Kita ada daun kari. Kita ada daun kunyit. Kita ada serai. Kita ada alia. Okey. Semua kat sini. Okey. So macam tadi saya cakap, tak semua yang untuk masak daging masak hitam ni semua rencana kita pakai, tak. Okey, nanti kita bagi dua, yang mana masak merah, yang mana daging masak hitam. Okey. Ayam masak merah memang satu dan daging masak hitam memang satu. Okey. Okey. So macam biasa, kita jangan buang masa. So kita hidupkan api. Okey. So kita hidupkan api ni, sementara hidupkan api. Okey, sementara kita hidupkan api tadi kan. So minyak kita pun dah lebih kurang panas, dah panas lah minyak kita tu. So kita boleh tumiskan dahulu alia bawang putih. Saya repeat alia bawang putih yang telah di blend. Yang rupa dia jadi macam gini. Nampak rupa dia macam gini kan. Clear, saya tunjuk kat kamera. Okey, clear So ini kita buat tumisan untuk daging masak hitam kita. Okey. So bismillahirrahmanirrahim, kita masukkan dekat dalam. Okey. So kita dah masukkan dekat dalam alia dengan bawang putih tu tadi. Okey. Alright. Sekejap So, macam biasalah, kan kita pelan-pelan menumiskan dia supaya dia jadi garing. Rencana ni kita kalau masak sesuatu tu, rempah kita harus tumis sampai garing. Jadi lauk kita tu boleh tahan 2-3 hari. Ataupun mungkin lebih kalau kita tumis dengan cara yang betul. Setelah kita tumiskan alia bawang putih tadi yang telah di blend mula-mula yang kita taruh kat dalam sini kan, yang kita tengah tumis ni kan, dia agak-agak dah garing, kita boleh masukkanlah renca-renca yang lain ataupun bahan-bahan yang lain. Okey. Apa yang kita nak masukkan? Tengok saya ambil bawang merah segenggam. Nampak ni? Segenggam saya taruh lagi. Macam dulu video-video saya pernah cakap, saya kalau masak bawang mesti nak kena lebih biar dia manis dan lauk anda tu sempurna dan sedap. Okey, sekarang kita masukkan serai kita. Satu batang yang telah dititik lah okay, kita masukkan ke dalam. Dan saya tambahkan alia sedikit, yang dia potong serong. Potong macam mana pun tak kisah. Pasal apa, bila awak masak daging masak hitam ni, nanti bila slow cook, yang bahan-bahan seperti alia, bawang ke apa, dia akan pecah dan hilang daripada pandangan. Jangan susahkan tu. Okey. Kecuali serai lah, dia akan ada lagi belen-belen alu-alu dia kan. Okey, so kita continue tumis
bahan kita yang kita baru taruh tadi kan, bawang, serai, halia tu kita tumis lagi. So kita taruhkan kita punya ni apa ni, daun pandan nampak daun pandan saya masukkan kat dalam. Masak daging hitam ni sebenarnya tak susah. Betul saya cakap, masak dia senang, cuma proses dia tu yang ada leceh sikit tu, nak kena blend ni, nak kena potong. Biasalah Lok Melayu kan, apa pun susah sikit, tapi kalau jadi makan mesti power. Okey. So kita continue sampai dia betul-betul sebati dan garing. Okey. Okay, kalau awak tengok kat sini kan, bawang kita yang tadi kita campurkan lagi tu bawang merah dan juga bawang holland kita mixkan dia together dengan yang tadi mula-mula yang kita blend halia dan juga bawang putih tu kan. Kita campurkan lagi bawang merah dengan bawang holland, daun pandan, halia yang ada kat dalam sini. Okey, supaya dia mampat. Okey, sekarang kita tak lupa masukkan 4 sekawan. Okey. 4 sekawan mesti nak ada. Kalau tidak nanti dia tak geng, tak kawan. Okay, tapi bukan 4 sekawan nak kena masukkan semua, taklah. Satu set lah kira kan kita masukkan. Kayu manis kan. Ni sekejap nanti saya tunjuk. Kita masukkan dia 4 sekawan, jadi dia betul-betul geng 4 lah. Dia tak boleh lebih-lebih. Okey. Nampak kat tangan saya ni. Tapak tangan saya. Okey, segini je saya taruh. Okay. Yang lebih tu nanti kita nak buat masak ayam masak merah kan. Okay, so kita carry on, teruskan kita punya tumisan kita, reca-reca kita, bahan-bahan kita, biar make sure dia sebati, garing, supaya lauk kita insya-Allah sedap. Sekarang kita boleh masukkan rempah daging kita. Rempah daging kita yang kita nak masak daging masak hitam ni, jangan taruh banyak-banyak lah. Okey, jangan taruh banyak-banyak. Ni dia. Kita taruhkan 2 sudu cukup. Okey dah. Okey, rempah daging kita. Okay. Rempah daging ni ataupun rempah yang saya dah bancurkan dia jadi satu, dia adalah kunyit, lada putih serbuk, rempah daging, jintan, tu semua dah di blend ataupun dia dicampur jadikan satu. Jadi yang itu juga nanti saya buat masak ayam masak merah. Sekejap lagi. Okay, so now kita go yang daging hitam dulu. Gaul dia, jangan susah. Rempah kita pun dah garing. Kan? Kita dah masuk semua dah garing. Sekarang kita boleh masukkan daging ni. Daging yang saya pakai ni nampak ni Daging yang saya pakai adalah daging lembu. Saya tak pakai daging kambing, saya pakai daging lembu. Okey. Kenapa saya pakai daging lembu? Yalah, zaman sekarang banyak orang kadang aku tak makan kambing lah. Tapi sebenarnya kambing lagi sedap. Tapi yang ini saya pakai lembu. Sekarang saya taruhkan daging ni kat dalam Tengok nampak kan, very clear. Saya taruh daging yang saya beli ni lebih kurang saya rasa 3 kilo dia. Lebih kurang lah 3 kilo. Yang telah dipotong saiz-saiz gini. Tengok, saiz-saiz gini kan. Kita taruhkan semua kat dalam, semua kat dalam. InsyaAllah. Okay. Nanti saya tunjuk selepas ni apa kita punya proses pula untuk membuat daging masak hitam ni. Okey, semua daging pun dah masuk. So kita gaulkan dia pelan-pelan, biasalah kan. Kita gaulkan dia pelan-pelan. Okey. Bila kita gaulkan dia pelan-pelan, kasih dia sebati dengan rempah-rempah yang kita dah taruh tu tadi tu kan. Make sure semua terkena kat daging-daging yang kita baru taruh ni. Jadi biar dia resap, dia absorb, insya-Allah nanti masakan kita menjadi sedap ataupun masakan kita jadilah dengan apa yang kita nak jadi. Sekarang kita boleh masukkan air. Tengok air ni untuk menjadikan kuah lah. Okey. So sekarang masukkan tengok Tengok betul-betul jug ni saya pakai tak sampai penuh pun, dia 3 suku kalau tengok betul. Okey, saya keluarkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa saya nak kena taruh ni semua? Sebab saya nak slow cook dia. Pasal daging kita yang kita masuk ni kan kita belum rebus. Jadi saya nak slow cook dia biar dia masak dengan cantik dan serap segala-segala
rempah ratus kita yang kita masukkan tadi terlebih dahulu. So now kita biarkan dia jalan terus, mungkin 1 jam atau 1 jam 15 minit plus minus. Tapi daging ni saya rasa 45 minit insya-Allah masak. Okay, so kita kecilkan api. Kita tunggulah nanti selepas ni apa pula bahan yang kita nak tahu untuk tak nak taruh untuk cukupkan kita punya daging masak hitam berencana. Okey, sekarang kita masuk ke dish nombor 2 ataupun menu yang nombor 2 masakan yang nombor 2. Tadi daging masak hitam dia ada kat sebelah sini, kalau awak nampak kan, itu kuali warna hitam tu kan. Dia tengah ongoing lah, slow cook untuk. Sekarang kita go menu yang nombor 2 ataupun masakan yang nombor 2. Yang pertama daging masak hitam, kalau awak tengok kat kuali sebelah ni kan, bawah dia ada api tu kan. Ni kat sini kan kuali ni. Dia tengah ongoing nak masak ataupun nak empukkan daging dia tu. Saya lebih kurang tadi saya cakap 1 hour atau 45 minutes. Okey. Sekarang kita go ayam masak merah pula. Biasalah panaskan minyak dalam kuali tu. Dan ayam saya pakai ayam ni, tengok je. Okey, yang ada drumstick dia campur lah dengan ribs dan sebagainya. Cuma kepak tak ada lah. Kepak breast meat tak ada. Itu 2 bahagian aja. Pasal apa? Senang dimakan dan senang juga untuk digoreng. Okey. So, rencang untuk marinate ayam ni tak payah susah-susah. Tak payah banyak benda. Okey. Saya taruhkan chicken no tu. Okey, lepas tu saya taburkan. Biasalah kunyit mesti nak ada kan kalau nak goreng. Kalau tak ada kunyit mana boleh. Saya nak ada kunyit. Okey. Kunyit. Dan tak lupa juga kita masukkan kita punya sebut ketumbar ni. Okey. Cuma kita nak dia punya apa panggil tu, bau-bau lah sikit. Okey. So itu saja. Sebab ayam masak merah ni kalau marinate, awak tak payah marinate ayam tu macam sampai nak jadi grand lah, masuk tu, masuk ni, masuk tu. Pasal apa, nanti kejap lagi awak masak sambal yang ayam masak merah tu, nanti dia belaga rasa dia nanti. Itu nanti jadi sedap dengan tidak pasal dia belaga rempah kan. So yang ni kita goreng just direct kunyit dengan tumbar dan juga sebut perasa. Dah. Nanti yang selebihnya kita masak sambal kita dah masak kan, nanti ayam ni yang dah goreng tu kita gaul dengan sambal kan. So itu je. Okey. So kita gaul sampai sebati. Ayam dah marinate, insya-Allah minyak kita pun dah panas. Kita dah boleh mula goreng ayam kita dululah. Nampak dah marinate Bismillahirrahmanirrahim. Kita taruhlah berapa keping yang boleh dalam kita punya kuali ke periuk yang kita ada tu kan. Macam saya ni insya-Allah lah boleh masuk dalam mungkin 6-7 keping lah, lebih kurang lah. Saya potong sedang-sedang gini kan. Jadi senang untuk dia goreng dan space kuali yang kita ada lah. So daging masak hitam on the way. Ni ayam masak merah pun on the way. Nanti kita tengok by the way dia jadi apa dulu. Okay, alright. Kalau tengok kat sini kan, yang first kita punya menu first yang kita nak masak tadi apa? Daging masak hitam. Okey, yang saya cakap tadi apa? Kasih dia slow cook, maybe say 45 minit, 1 hour atau 1 hour plus. Sekarang dia dah kira 3 suku masak lah. Tapi daging ni belum masak betul. So kita nak kena taruh bahan lain pula untuk mencukupi ataupun menjadikan dia daging masak hitam. Okey, seterusnya kita ada kat sini kicap manis. Tak kisahlah kicap tu brand apa pun, jadi kicap manis. Okey, cari yang manis-manis, manis macam saya lah kononnya. Okey. So kita taruh kat dalam sini, nampak very clear saya taruh. Nampak tu? Saya taruh lebih kurang dalam, kalau sudu makan 3-4 sudu makan lebih kurang. Yang sudu makan besar lah Okey, kita dah taruh. So kita biasalah bancuh balik kan, pelan-pelan. Ni lada hitam serbuk ataupun black pepper. Tengok black pepper tau, curah. Jangan takut dia takkan pedas. Okey, dia takkan pedas. Sebab tadi kita ada air kat dalam situ. Then after that kita support dia dengan kicap manis. So dia takkan menjadi pedas, don't worry. Okey, dia akan jadi just nice, cantik. Setelah kita dah taruh ni semua, kicap manis tadi dan juga black pepper, awak tengok betul-betul sekarang warna dia dah jadi apa tu. Kalau tengok kamera kat sini, saya dekatkan.
Kalau tenung betul-betul, warna dia dah menjadi coklat hitam gitulah. Okey. Saya tak nak dia sampai terlampau hitam sangat. Nanti kalau kita nak makan, tengoklah macam tayar basikal lah kan. So dia agak-agak hitam-hitam coklat, okey lah. Okay. So ni sekarang kita kasih dia ongoing. Yang baru tadi kita baru taruh dulu kicap manis dengan black pepper, kita kasih dia ongoing jalan. Ini saya blend. Saya rasa ni pun tak payah bilang siapa-siapa lah, semua orang pun tahu ni buah apa dan ini biji apa, semua orang pun tahu. Ini dua saya akan blend dia, lepas tu saya masukkan ke dalam. Jadi kalau bunyi blend bising, minta maaf. Saya dah blend habis. Saya tak nak buka suara lah, nanti you all dengar bising kan. Okey, nampak ni kat dalam ni. Yang tadi tu kan. Sekejap saya buka. Allahu Akbar. Okey. So, apa yang saya nak buat dengan ni sekarang, saya masukkan dia kat dalam masakan kita, yang daging masak hitam kita. Nampak very clear ni, nampak ni semua dah jadi fine halus. Masukkan. Okey. Kita masukkan macam biasa lah. Kita bancurkan dia pelan-pelan. Api kasih kecil. Yang dua barang tu tadi yang saya blend tu untuk apa? Itu untuk macam ada rasa sedikit macam mana nak cakap pedas-pedas tak jadi punya. Dan campur kasih dia pekat lah. Senang cakap. Dia natural pekat. Jadi kita tak payah taruh apa-apa lagi. So sekarang ni kita still jalan ke dia ongoing. Untuk dia sedutkan air tu biar dia absorb semua, absorb. Dia akan menjadi pekat dan warna dia bertukar menjadi. Okey, kembali. Kalau kita tengok kat sini kan, kita punya daging masak hitam. Tengok tu warna dia. Clear kan, nampak? Dan after that dia punya pekat, awak tengok. Dia punya pekat. Very dahsyat. Okey, ni barang-barang baik. Tak bohong. Okey, nak kena cuba, baru tu apa rasa dia. Sekarang rasa dia, saya boleh kasih gambaran dia. Dia sedikit je, ujung-ujung manis sikit. Then after that, after dah makan tu, after taste tu, dia akan bahang di mulut pasal kita punya black pepper. Dan plus rempah-rempah yang kita taruh, semua tu awak dapat rasa dah dari nanti. Kewangian dia dan sebagainya. Cuba, jangan tak cuba. Okay. So sekarang, last touch kita. Daun, saya tak payah perkenalkan. Semua pun tahu daun apa. Saya taruh dan koriander. Okay. Tu last touch lah. Dan after that, tak lupa jugalah nanti bila sebelum tutup api, kita taruhlah sikit serbuk perasa. Tapi as for now, kalau awak renung betul-betul, tengok betul-betul lauk ni kan. Tengok ni. Okay. Saya try cuba dekatkan kamera. Awak tengok betul-betul warna dia kan pekat. Nampak? Sepekat-pekatnya. Pasal dia dah absorb, saya masak dia in a slow cook kan. So air tu tadi tinggi sampai kat sini. Tapi dia dah turun-turun, dah jadi surut. Dia absorb, daging kita pun cantik, lembut. Saya pun dah check tadi, daging kita perfect. So everything just nice. Okay. So this is daging masak hitam kita. Okey, sekarang sampai masanya kita nak masak ayam masak merah. Okey, macam biasa kalau awak tengok depan kuali ni saya dah taruh minyak. Minyak pun dah agak panas. So apa yang kita taruh dulu adalah ni, tengok cili. Okey, biasalah cili kering grind bersama lada putih alia yang saya mix together, so jadi dia ginilah. Sekarang kita tumis ni dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. So macam sambal ataupun cili kita tu dah agak garing. Kalau awak tengok betul-betul kan, minyak pun dah terkeluar cantik. So kita dah boleh masukkan second item lah atau barang-barang yang lain. Okey, ini sekejap nampak ni, jangan terpanjat. Nampak kan? Macam gunung. Apa yang ada kat dalam sini? Ini semua yang tadi mula-mula sekali yang saya tunjukkan awak.
bahan-bahan yang saya pakai. Okay. So yang dalam mangkuk ni sekarang ni, for the last one, saya ada bawang Holland, bawang merah biasa, daun kari, daun kunyit, serai, daun pandan dan juga sedikit alia. Ini semua akan saya curahkan ataupun masukkan dia satu kali kat dalam sini. Tengok ni dia. Sekejap. Okey. Tengok nampak ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Nampak tak? Saya punya bawang gunung. Macam saya selalu cakap, saya kalau masak, bawang mesti nak lebih. Kenapa? Pasal bawang ni dia akan memaniskan atau menedapkan lebih lagi. Sambal ayam merah kita pun dah cantik. Okey, bawang-bawang ataupun apa semua dah nampak kelayuan lah. Di mana dia dah lembik, dia akan keluarkan kemanisan. Okey. So lepas ni apa yang harus kita taruh? Lepas ni. Kat sini kita ada tomato puri. So kita taruh lebih kurang 2 sudu besar. Nampak ni? 1 2. Kita taruh kat dalam. Kenapa nak taruh tomato puri? Ayam masak merah ni dia ada rasa, harus ada rasa pedas dan masam-masam sikit, masam-masam tomato tu lah. Sikit lebih kurang dan ujung-ujung sikit aja manis, ujung-ujung tu. Jadi tiga rasa tu dia akan apa panggil tu, sebati, insya-Allah sedap. So kita keep on gaul. Setelah kita taruh tadi tomato puri. Okey, kita gaul. Sekarang kita masukkan rempah daging. Tapi jangan banyak-banyak lah ya. Rempah daging ni yang saya dah campurkan dia dengan kunyit, apa panggil tu, cili powder. So jangan terlalu banyak, dalam 2 sudu lebih kurang. Tengok 2 sudu penuh lebih kurang lah, 2. Okey. Jangan banyak sangat. Okey, lepas tu kita stir ataupun gaulkan lagi. Kenapa nak kena taruh rempah tu? Itu dia. Saya cuba masak ayam masak merah ni dari pandangan memang cara Melayu, tapi dari segi kerasaan nanti ataupun rasa ayam merah ni dia ada Melayu campur kemama sikit. Sebab saya ada taruh daun kari kat dalam situ dan juga rempah yang tadi. Yang ini barang yang saya lupa ni, yang 4 sekawan, tapi saya tak taruh 4. Dia tinggal 2 kawan saja. Okey. Nampak tak sambal dia tu? Cantik kan? Pekat. Dan yang ini barang yang saya lupa ni, yang 4 sekawan, tapi saya tak taruh 4. Dia tinggal 2 kawan saja. Okey. Nampak tak sambal dia tu? Cantik kan? Pekat dan agak kemerahan. Kata ayam masak merah kan? Minyak merah. Bawang-bawang tu semua jangan risau. Macam daun pandan bila dia habis masak tu awak rasa macam rima, saya angkat keluar buang. Okey, tak jangan salah pasal kita dah masak dah tumis dia. So, tomato puri semua kita dah taruh. Sekarang apa pula yang kita nak masukkan? Rempah pun kita dah masukkan. Kan? Nak masukkan apa lagi sekarang? Sekarang kita masukkan susu cair. Nampak ni? Okey. Sekejap saya ambil opener. Okey, opener dekat sini. So kita masukkan susu cair kita. Kenapa tak pakai santan? Saya tak berapa suka sangat. Tapi memang saya tahu kalau pakai santan tu dia punya lemak agak beza, saya faham. Tetapi saya jarang kalau masak-masak gini saya nak taruh santan. Saya nak jagakan kualiti rempah tu ataupun masakan tu yang boleh tahan mungkin 2-3 hari ya. Kalau santan bukan tak boleh tahan, boleh. Tapi kalau tak dijaga, dia tak boleh tahan. Okay, so susu Carnation, tak kisahlah apa brand pun. Okay, janji dia susu cair. Bismillah. Nampak saya taruh. Nampak tu? Awak akan tengok saya taruh. Lebih kurang dalam 3 sudu cup gitu. Salah, 2 cup besar gitu. Lepas tu kita gaul. Nampak warna dia? Susu pun kita dah taruh, rempah pun kita dah taruh tadi. Sekarang kita taruh apa? Kita taruh sedikit gula. Okey. Sudu saiz ni lah. Lebih kurang dalam 4 sudu. 1 2 3
4. Macam tadi saya cakap, ayam masak merah ni dia harus ada rasa pedas, sedikit manis dan masam. Baru mantap. Gitu ya. Kita gaul lagi pelan-pelan. Nampak tak? Dia punya kepekatan, warna dia, bawang-bawang dia tu semua. Nampak? Pelan-pelan dia hilang. Sekarang kita dah boleh taruh kita punya serbuk perasa. Okey, saya pakai chicken no lah. Awak tahu kan? Serbuk perasa. Saya tak pakai garam ataupun apa panggil tu? Pak Haji. Saya tak pakai. So kita stir dia lagi, mixkan dia biar dia sebati. Kalau awak tengok betul-betul minyak semua dekat sebelah tepi dah terkeluar dah. Bermakna dia punya pecahan minyak tu atau rempah cantik. Sekarang dah tiba masanya untuk kita taruh ayam tadi terlebih dahulu tu yang kita dah goreng dulu tu kan. Ayam tadi permulaan. So kita dah boleh buat masuk dia kat dalam. Ni dia. Nampak ni. Ayam yang saya dah goreng tadi. Okey. So kita masukkanlah pelan-pelan dengan api kecil kan. Okey. Bismillah. Mudah-mudahan sedap lah kalau kita kan. Masak ni betul. Okey, kalau kita tengok betul-betul nampak mengancam. Nampak tu? Oh, yo. Kan nampak? Clear ni saya kasi tengok. Okey. Hari ni kita dapat masak 2 dish ataupun kita share bersama-sama 2 macam lauk, daging masak hitam dan juga ayam masak merah. Ini kalau kena dengan nasi minyak baru jadi kan. So kalau awak tengok, inilah rupa kejadian dia, ayam masak merah. Kalau tak cuba, tak tahu apa rasanya. Cubalah dulu. Resepi ni agak rasa dia lain pada yang lain, tapi saya boleh jamin sedap. Tapi dia bukan ayam merah yang biasa-biasa yang boleh kita makan di hari raya, di rumah-rumah orang kan. Yang ni saya masak agak dia berlainan sikit. Dia ada campur ibarat macam Indian dengan Malay. Macam itulah. So kalau tak cuba, tak tahu, cuba dulu. Okey. Tengok. Okey, ini rupa kejadian dia setelah kita masak kan. Slow cook 1 jam lebih apa semua dengan reja-reja yang kita dah tunjuk pada permulaan tadi kan. So ini dah daging masak hitam kita. Tak cuba, tak tahu, cubalah. Ini bukan cakap apalah, ini kira ni barang jadi, ni power betul, power sangat. So kalau nak tahu apa rasa dia, ikutlah apa yang cara-cara saya dah tunjukkan untuk semua. Okey. So inilah menu kita pada hari ini ataupun dishes kita pada hari ini, lauk hari raya kan. InsyaAllah nanti di next episode atau di coming video saya akan sharekan yang bak kutih secara halal ataupun version halal punya bak kutih. Okey, jaga diri baik-baik. InsyaAllah nanti kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Assalamualaikum saudaraku semua.